pengaruh dulu ni. An apple a day keeps the doctor away. Tak betul. A banana a day sebenarnya. Pasal banana tu potasium tinggi. Dan kita dengar. Semalam dalam Jumaat Jemaah Menteri, saya nak beritahu soal yang lain, SST. Saya berpandangan, ya, buah-buahan tempatan umpamanya, tak payahlah makan yang import. Saya tengok tadi avocado pun sekarang ni ada ditanam di Sabah. Tapi saya tengok ada banyak keresahan. Kata ada orang miskin atau B40 masih makan apple dan orange import yang lebih murah. Selalunya Menteri Kewangan kalau dapat keputusan kena tetap, tak ubah-ubah sepanjang. Tapi saya sebut kepada rakan-rakan jemaah menteri, dengar-dengar ada musabah juga. Tapi tak apalah, oleh kerana ramai yang mengeluh, okey. Jadi semalam kita beri kelonggaran import buah-buahan. Memang ada sedikit cukai, tetapi dikecualikan apple dan orange. Okey. Kemudian katanya threshold untuk penjara-penjara kecil, katanya 500,000 terlalu rendah. Maka kita naikkan 1 juta. Because yang kita nak, rakyat mesti sokong langkah ini. Ya.